saya jumpa dengan pelakon bid'ah, pelakon drama bid'ah, Walid. Dan juga pengarah dia saya jumpa. Kebetulan lah jumpa. Dia orang pun tak tahu Wahabi tu apa. Cuma dia buat drama tu berdasarkan pengalaman dia. Lah kali dia pun kena tuduh Wahabi. Padahal pengarah tu dulu pernah buat majlis jemput Habib. Dia tak tahu, bukanlah dia tak ambil kisah pun aliran-aliran pemikiran ni. Dia buat drama berdasarkan pengalaman dia. Dia kata ada dia jumpa dengan aliran-aliran tu, dia buatlah drama. Lah kali dia sekali kena Wahabi. Dia pun tak tahu apa benda Wahabi ni. Saya Muhammad Abdul Wahab pun saya tak tahu. Nampak? Itulah parahnya labeling di zaman kita ni. Kan? Orang yang tuduh mufti kita Wahabi. Dalam banyak video bercerita tentang Wahabi ni bahaya dan sebagainya. Bila sebahagian daripada mereka, salah seorang daripada mereka masuk dalam mahkamah, ditanya oleh peguam mufti kita, Dr. Mazhar ni mengamalkan ajaran Wahabi tak? Perlis ni negeri yang mengamalkan ajaran Wahabi tak? Dia tak mengaku. Tak, kalau Perlis bukan Wahabi, mufti Perlis bukan Wahabi, yang duk ceramah bahaya Wahabi seluruh Malaysia ni, nak buat apa? Cuma tolong bagi tahu satu nama secara rasmi. Jangan main fake account, kita tak mau. Pakai profil palsu, kita tak mau. Kita nak betul-betul berdisiplin. Tolong bagi tahu. Siapa dia? Kalau kita tanya kita Syiah siapa? Kita boleh tunjuk. Ni ajaran Syiah, ni kitab-kitab dia, ni pegangan-pegangan dia. Wahabi ni apa pegangan dia? Apa kitab dia? Tak ada sebenarnya. Ia hanyalah tuduhan-tuduhan sahaja. Dan menarik tuan-tuan dan puan-puan, lagi menarik daripada tu, di Iran mazhab apa? Syiah. Masyarakat kalau tak puas hati dengan satu orang, sama-sama Syiah, dia tak puas hati dengan orang tu, dia akan kata orang tu Wahabi juga. Tadi saya baca satu tulisan, hamba Allah ni dia dulu Syiah, belajar kat Iran. Lepas dia pergi Iran, dia nampak benda tak kena pada Syiah, dia convert jadi Sunni. Dia cerita, dia tulis tadi. Dia kata dekat Iran, orang kalau tak puas hati, kalau masyarakat tak puas hati pada mana-mana tokoh dalam bab agama Syiah ni, dalam bab aliran Syiah ni, dia akan tuduh orang tu Wahabi. Nampak? Akhirnya bukan kata Syiah aja. Tu orang yang bukan Muslim. Saya tak ingat tahun 2015 ke 2016. Bukan Muslim. Dia pun kata ini semua Wahabi punya kerja.